Bagaimana cara untuk anda ukur kekayaan anda? Ia bukannya dengan rumah besar, kereta mewah atau handbag berjenama. Tetapi kekayaan adalah berapa banyak yang anda mampu simpan setiap kali anda dapat gaji. Tetapi malangnya, lebih separuh rakyat Malaysia tidak mampu menyimpan secara konsisten setiap bulan. Jika anda tergolong dalam golongan tersebut, saya sarankan anda untuk dapatkan 1 dinar sebagai simpanan pertama anda. 1 dinar ini adalah emas berketulinan 999.9, berat 4.25 gram dan harganya sekarang sekitar RM2,100. Jika anda tidak mampu untuk membeli 1 dinar ini, anda boleh menabung gram emas sikit-sikit melalui akaun emas Gap. Simpanan di akaun Gap boleh dibuat dengan menabung mengikut bajet anda serendah RM100. Bagi yang bergaji sekitar RM2,000, anda boleh kumpul 3 keping 1 dinar untuk dijadikan sebagai simpanan 3 bulan pendapatan. Bagi yang bergaji sekitar RM5,000, anda boleh kumpul 7 keping 1 dinar. Simpanan dalam bentuk emas semestinya menjamin simpanan anda dari bocor dan sekaligus tanpa anda sedar, anda mula membina kekayaan untuk diri sendiri. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.